Pernah tak anda terfikir, macam mana kalau ada sebuah kitab purba yang dah wujud berabad-abad lamanya, tiba-tiba didapati menyimpan rahsia alam semesta yang sains moden baru je jumpa? Hari ini, kita nak bedah satu artikel yang membincangkan perkara ni, tentang Al-Quran yang diturunkan lebih 14,000 tahun yang lalu. Jom kita tengok sama-sama? Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan mulakan dengan satu soalan besar. Lepas tu, kita akan jelajah keajaiban kosmos. Kemudian, kita kembali ke bumi dan melihat misteri yang ada di sekeliling kita. Dan akhir sekali, kita akan cuma faham apa sebenarnya mesej di sebalik semua ni menurut artikel yang kita rujuk. Baiklah, kita masuk bahagian pertama, Wahyu bertemu sains. Dekat sinilah kita akan teruk ke macam mana agaknya kepercayaan dan penemuan saintifik boleh bertemu, kan? Jadi, inilah persoalan utamanya yang diutarakan dalam artikel ni. Bolehkah sebuah kitab purba menyimpan rahsia-rahsia yang sains moden ambil masa sampai 1,400 tahun untuk bongkar? Menurut artikel ni, jawapannya ya. Dan dia bagi kita 5 contoh yang memang luar biasa. Sekarang, jom kita ke bahagian kedua. Kita tengok pula keajaiban di kosmos. Kita akan mulakan dengan salah satu penemuan paling besar dalam sejarah kajian alam semesta. Perkara pertama yang artikel ni sentuh ialah satu idea yang betul-betul mengubah cara kita pandang alam semesta. Idea yang mengatakan alam semesta kita ni bukannya statik. Sebaliknya, ia sentiasa mengembang. Cuba kita tengok garis masa ni. Sains melalui Edwin Hubble sahkan perkara ni pada tahun 1929. Tapi, artikel ni tunjukkan satu ayat dari Al-Quran yang diturunkan lebih 1400 tahun sebelum tu yang nampak macam cakap benda yang sama. Macam mana boleh jadi macam tu, kan? Nah, kuncinya, kata artikel ni, ada pada satu perkataan Arab, muwasyun. Perkataan ni bukan sekadar bermaksud luas atau mengembang je. Bentuk perkataan tu sendiri menunjukkan satu perbuatan yang berterusan, yang sedang berlaku. Maksudnya, ia bukan satu letupan besar yang dah selesai, tapi satu proses pengembangan yang masih lagi berjalan sampai sekarang. Sama macam yang sains moden temui. Okey, dari alam semesta yang luas tadi, sekarang artikel ni ajak kita balik ke bumi. Kita nak tengok pula perisai yang melindungi kita semua ni, iaitu atmosfera. Sains moden dah pecahkan atmosfera kita kepada beberapa lapisan, kan? Ada stratosfera dengan ozonnya, ada mesosfera yang hancurkan tahi bintang, macam-macam lagi. Yang menariknya, artikel ni kaitkan penemuan ni dengan satu ayat dalam surah Al-Mulk yang sebut tentang 7 langit yang berlapis-lapis. Satu persamaan yang memang buat kita terfikir sejenak. Okey, contoh terakhir dari kosmos ni pula pasal benda yang kita nampak setiap hari. Tapi, ia ada satu rahsia yang orang zaman dulu tak mungkin tahu, iaitu perbezaan antara cahaya matahari dan cahaya bulan. Dan kat sinilah kita nampak betapa spesifiknya bahasa Al-Quran. Untuk matahari, ia guna perkataan dia yang bermaksud sumber cahaya yang memancar keluar dari dirinya sendiri. Tapi untuk bulan, ia guna perkataan nur yang bermaksud cahaya yang diterima atau dipantulkan. Perbezaan kecil tapi sangat tepat ni yang kita sekarang tahu adalah fakta sains dah pun tertulis berabad-abad lamanya. Baiklah, kita masuk bahagian ketiga. Dari langit yang jauh, kita turun ke bumi. Kita nak teruk ke misteri planet kita dan juga keajaiban dalam badan kita sendiri. Cuba bayangkan anda hidup 1400 tahun dulu dan anda dengar ayat ni. Engkau melihat gunung ganang, engkau sangkakan ia tetap, padahal ia bergerak seperti awan. Gunung ganang, simbol kekukuhan dan keteguhan, dikatakan bergerak macam awan. Memang kedengaran macam tak masuk akal, kan? Tapi, berabad-abad kemudian, sains moden datang dengan teori tektonik plate dan kita pun dapat tahu yang benua dan gunung ganang kita ni sebenarnya terapung di atas lapisan mantel bumi. Ia sentiasa bergerak, walaupun sangat perlahan, persis macam awan yang bergerak di langit. Metafora purba tu jadi satu fakta saintifik. Contoh yang seterusnya ni mungkin yang paling terperinci dan mengagumkan dalam artikel ni. Kita akan masuk ke dalam rahim seorang ibu dan lihat proses penciptaan manusia dari sudut pandang embriologi. Al-Quran menghuraikan proses ni peringkat demi peringkat dengan perkataan-perkataan yang sangat visual. Contohnya alaqah yang bermaksud sesuatu yang melekat atau bergayut macam lintah, sebiji macam embrio yang melekat pada dinding rahim. Kemudian mudghah yang maksudnya segumpal daging macam dah dikunyah yang rupa-rupanya sangat mirip dengan rupa embrio pada satu peringkat tertentu. Artikel ni tekankan macam mana deskripsi setepat ini boleh wujud zaman dulu tanpa sebarang mikroskop. Memang luar biasa.
Dan pandangan ni bukan datang dari penulis artikel ni je tau. Dengar sendiri kata-kata seorang pakar embriologi terkemuka, Profesor Keith L. Moore. Dia kata, adalah jelas bagi saya bahawa kenyataan-kenyataan ini pasti datang kepada Muhammad dari Tuhan kerana hampir semua pengetahuan ini tidak ditemui sehingga berabad-abad kemudian. Satu kenyataan yang sangat berat daripada seorang pakar dalam bidangnya. Jadi lepas tengok semua contoh ni, apa kesimpulannya? Adakah Al-Quran ni sebenarnya sebuah buku teks sains? Jom kita tengok apa kata artikel ni dalam bahagian terakhir kita. Menurut artikel ni, kesimpulannya mudah aja. Al-Quran bukanlah buku sains. Tujuan utamanya adalah sebagai petunjuk. Jadi, semua keajaiban saintifik yang kita bincangkan tadi, ia diibaratkan macam papan tanda di tepi jalan. Ia bukan destinasi, tapi ia menunjuk ke arah sesuatu. Tujuannya untuk buat kita rasa kagum, buat kita berfikir dan akhirnya mengukuhkan lagi kepercayaan kepada Sang Pencipta. Dan untuk menutup kupasan ni, artikel ni tinggalkan kita bukan dengan satu lagi fakta sains, tapi dengan satu ayat untuk direnungkan. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Ia seolah-olah mengajak kita untuk melihat kehebatan alam ini bukan lagi dengan mata seorang saintis, tapi dengan mata hati. Untuk kita bertanya pada diri sendiri,